Ni ada soalan tadi yang datang dekat dekat live kita tadi ni. Dia kata, benarkah ada pandangan yang mengatakan tahnik hanya khusus untuk Nabi SAW? Ini yang saya nak jawab tadi, saya lupa. Tadi kan saya sebut, para sahabat ni, mereka bawa budak kepada Nabi untuk Nabi tahnik. Persoalan dia, adakah tahnik tu khas untuk Nabi saja ataupun tahnik tu boleh lagi dibuat pada hari ini? Itu soalan dia. Kan, ada yang kata, memang betul, ada sebahagian ulama mengatakan tahnik ni khas untuk Nabi. Sebab air liur Nabi tu yang berkat. Air liur kita ni tak ada berkat. Kan? Jadi ada sebahagian, minoriti ulama mengatakan tahnik khas untuk Nabi je. Orang lain tak ada. Bila Nabi dah wafat, tak perlu dah tahnik. Tetapi majoriti ulama berpandangan tahnik ni masih ada. Cuma Nabi dah tak ada. Bawa pergi jumpa orang saleh. Bukan bawa jumpa ustaz. Bawa jumpa orang saleh. Orang saleh ni tak semesti ustaz. Dan kadang-kadang ustaz pun tak soleh juga. Kan? Ustaz, tolong tahnik anak saya. Saya nak habiskan rokok ni kejap. Tak payahlah pergi jumpa orang lain lah. Nampak Pergi jumpa orang saleh. Buktinya apa? Dalam riwayat ni, dalam riwayat Muslim, riwayat yang lain yang tak dibawa oleh Imam Nawawi, ada petunjuk yang menunjukkan para sahabat ni, mereka ada amalan tahnik, cuma mereka lebih untuk mendahulukan Nabi tahnik daripada orang lain tahnik. Dalam riwayat Muslim disebut, wa karihat ayyuhannikahu ahadun ghairun Nabi SAW. Ummu Sulaim tak suka orang lain tahnikkan melainkan Nabi tahnik. Menunjukkan tahnik tu memang ada dilakukan oleh orang lain. Tapi mereka akan dahulukan Nabi sebab Nabi ada. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan Al-Hasanul Basri, seorang tabi'in yang besar, ditahnikkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Menunjukkan tahnik ni memang ada. Jadi pendapat yang rajih, pendapat yang tepat saya pegang. InsyaAllah, tuan-tuan juga mungkin setuju dengan saya. Tahnik ni masih ada. Kita memerlukan doa orang-orang yang saleh. Selain daripada sebenarnya tahnik ni faedah dia, kita bukan hanya semata-mata nakkan keberkatan orang saleh dari sudut air liur itu saja. Itu memang daripada Nabi je lah, ada air liur Nabi yang berkatnya. Tapi kita nakkan supaya budak tu dia dapat kemanisan tamar itu, supaya badan dia boleh menerima, budak ni badan dia boleh menerima kemanisan tamar tu, baik untuk dia. Baik untuk dia, dan juga doa orang saleh. Sebab orang saleh ni lepas dia tahnik, dia digalakkan untuk berdoa keberkatan untuk budak tu dengan doa yang disebut, di antara yang disebut oleh para ulama, Allahumma anbithu nabatan hasana waj'alhu qurrata 'ainin liwalidayhi. Ya Allah, tumbuhkanlah dia dengan besarkanlah dia dengan baik dan jadikan dia penyejuk mata untuk kedua ibu bapanya. Kemudian kita doa, Allahumma barik lahu, ya Allah berkatilah dia. Itu di antara doa-doa yang dibacakan. Kemudian boleh juga kita ruqyahkan dia dengan ruqyah yang saya baca tadi. U'izuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Supaya dia terbebas daripada syaitan, daripada binatang yang berbahaya, dan juga daripada mata yang boleh melekatkan mudarat pada dia. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat, insya-Allah.